Dulu kuat sebar fitnah, sekarang nak nampak suci? Ingat tak, dialah yang pernah fitnah arwah Tan Sri Khalid Ibrahim, konon tak amanah urus Selangor. Dialah juga yang tuduh MB Kedah curi REE dan salah guna duit maris. Bila kantoi, boleh pula cakap nama sama, binti sama, tapi bukan dia. Sekarang bila isu APMM masuk ruang muslimat, Selamba jawab, cuma singgah solat. Tapi masuk ikut pintu muslimat, rakyat tak buta bang. Bila rekod penuh dengan fitnah dan belit, jangan salahkan rakyat kalau dah hilang kepercayaan. Rakyat bukan lupa, rakyat dah celik mata. Cakap pasal moral, tapi sejarah penuh dengan fitnah. Cakap pasal integriti, tapi dulu dialah punca fitnah. Rakyat Malaysia dah muak dengan janji kosong dan drama politik murahan. Follow dan subscribe Haji Don untuk isu semasa, politik panas dan pendedahan tanpa selindung. Biar kita semua celik mata sebelum undi.